First time aku pakai tudung. Tiada anak tudung sekali dan juga tudung. Ni dia punya shawl. Lepas tu dia lekat sekali dengan Hi guys. Thank you. Hai korang. Lajunya komen. Thank you korang yang wish congratulations dan semua ucapan-ucapan korang, kata-kata korang. Thank you guys. Cantik gila makeup kan ini kan. Sumpah lawa gila. Teruk. Saya make up dengan Kak Jenny. Dia selalu make up Hazan. Asal sajalah nak try make up. Tapi nasib baik Asla try dengan dia. Make up dia lawa gila. So memang rasa macam oh my god, the makeup are so giving. It's giving so much. Dengan baju, dengan makeup, dengan crown, I look like a princess and prince combination. Combination princess and prince. Asla punya tema baju. Korang itulah baju yang Asla custom tu. Nasib baik lawa no. Kalau tak hari tu Asla dah risau kan, Asla kata. Tapi kalau korang nak tahu kan, sebenarnya baju tu sebenarnya tak sama sangat lah dengan apa yang Asla bagi reference. Asla bagi reference baju tu, dia ada macam kristal batu dekat pinggang. Dia jadi macam tali pinggang macam tu tau. And then dekat dia punya kepak tu ada lagi banyak lagi apa yang orang panggil manik-manik tu, lace and manik. Asla punya reference macam tu. Dia banyak lace, banyak manik, baju nampak agak lebih bling-bling lah sebenarnya. Tapi Asla dapat itu hasilnya. Nasib baik lawa. Nasib baik lawa macam mananya. Thank you korang yang wish Tanya. Thank you. Cantik gila baju tu. Lawa ke korang? Sebenarnya itu bukan apa yang Asla tempah. Design yang Asla nak, dia lagi over tau sebenarnya tau. Yang Asla pakai semalam tu, itu dikira simple nak dibandingkan dengan yang Asla bagi reference. Tapi hasil dia cantik. Baju semalam tu lawa lah. And tak sangka boleh menang no. Padahal beratus orang kat dalam tu pakai baju putih. Itu je yang Asla terkejut. Like macam okay, beratus orang kat dalam tu pakai baju cantik-cantik, tapi baju Asla tu boleh menang. So Asla macam wow. Tapi muar tu lawa gila kan. Sumpah lawa gila. Aku rasa nanti kalau aku tunang ke nikah ke, aku nak make up dengan dia lah. Walaupun lambat lagi, tak tahu lagi. But nantilah. Asal dah speed tailor, meaning dia sponsor ke baju? Tak sponsor pun. Asla spoil je lah sebab hasil baju tu quite nice. So okay je lah aku nak share. Kalau baju tu buruk mungkin Asla tak share. Asla tak tahu. Tapi memang tak sponsor. Asla bayar pakai duit sendiri. Asla tak dapat sponsor pun untuk baju, kecuali makeup je Asla dapat sponsor. Thank you guys yang wish. Memang tak dapat duit ke dengan piala apa tu, Harry? Tak. Yang dapat duit cuma
Queen and King of the Night. Senior terbaik, Newgen terbaik, Superstar. Itu je. Yang lain only trophy. Queen dapat berapa adalah rahsia. Biarlah kami je yang tahu. Pasal duit ni tak boleh nak spill ke orangnya. Macam duit ni kan, kalau orang tak tahu amount berapa korang dapat, korang diam-diam je, okay? Balik modal tak? Balik modal tu tak lah. Baju saya tu saya custom 4,000. Bukan duit sendiri. Tak bawa balik modal. Pos gambar Asus. Gambar Asus tak ada. Tak ada vitamin Asus. Tak ada. Sebab semalam Daus dia balik terus. Dia semalam lepas habis, dia tak tahu busy-busy sikit. Lepas tu dia terus balik. Saya busy dengan family saya semalam. Jadi busy dengan family, busy dengan kawan-kawan saya, busy ambil gambar, busy OOTD. Lepas tu saya tak nampak pun mana Daus. And dia pun tak ada cari Aslah ke, tak ada apa ke. Aslah yang call dia. Macam sebab Mak Aslah tanya mana Daus. Mak Aslah nak ambil gambar. Lepas tu Aslah call lah, Daus mana? Aku dah balik no, dia cakap. Awal dia balik. Busy dengan family ke, busy dengan Harry? Mana-mana pun boleh. Harry one of my family juga no. Kau tak tahu ke? Tanjiro ada kat depan. Ni Tanjiro is everywhere. Alah, tak ada Asus. Bukan. Itulah sebab dia balik cepat sangat. Sebab Aslah call juga dia semalam. Mak Aslah tanya mana Daus. Lepas tu Aslah macam kan. Jap call Daus. Lepas tu Daus cakap dah balik. So Aslah macam cepatnya kau balik. Dia balik terus lepas event semalam dia balik terus. Orang lain semua lepas event tu ambil gambar, ambil video, buat konten TikTok ke apa ke, jumpa family, kawan-kawan. Mak Mira tegur Aslah. Aslah. Mak Sofi semua tegur-tegur. Lepas tu dia busy dengan family. Time tu rupanya Daus dah balik dah weh. Jadi tak ada, saya tak sempat pun nak ambil gambar dengan dia ke apa ke. Balik awal sangat, cepat sangat budak botak tu balik. Entah apalah yang dia kerjakan. Tahu-tahu buat live. Kan busy sangat. Rupanya balik cepat-cepat buat live. Ya. Mak Aslah pun tak dapat ambil gambar dengan dia. Jahat kan budak botak tu. Selfish. Terus balik. Nanti kau nya, aku doakan kau punya rambut tu lambat tumbuh. Biar nanti kalau kau masuk permanent, kepala kau botak lagi. Dia budak-budak AI asah-asah kepala kau yang tak ada rambut tu. Sebab kau belagak sangat kan. Lepas event kau terus balik kan. Biar aku doakan kau. Aku
Aku doakan kau rambut kau lambat tumbuh. Pandai-pandailah kau cari minyak kelapa ke, minyak Indian ke, sapu kat kepala supaya cepat tumbuh. Ada orang aminkan. Thank you korang yang wish. Thank you. Hazan dah confirm permanent kan? Saya tak tahu. Korang tunggu je lah. Saya tak tahu. Ada bad news lah and good news. Kalau korang nak tahu, stay tune, okay? Thank you korang yang wish congratulations. Rina pergi ke Japan? Tidak. Jangan tanya kita orang kenapa tak ajak Rina. Dia sendiri yang tak nak ikut. Itu je keputusannya. Dia yang tak nak ikut. So nanti kalau korang nampak kita orang dekat Japan, korang jangan nak, kenapa Rina tak ada, mana Rina, kenapa tak ajak Rina. Kita orang pula yang salah. Dia yang tak nak ikut, no. Nak buat macam mana? Siapa je pergi je pun, korang tunggu je lah nanti. Siapa yang pergi tu, itulah yang pergi. Jangan gelojoh lambat lagi ya. 27 hari bulan nanti. Itu pun kalau kita orang update lah time tu. Kotlah kita orang mood nak cuti kan. So kita orang punya story semua senyap. Sampai kita orang dah balik Malaysia, baru kita orang post. Jangan tanya siapa pergi. Jangan gelojoh, tengok sendiri nanti. Orang memang tak sabar kan. Lainnya muka, yang muka sama tu engkau muka tidur, muka bangun, muka berak, hauk. Muka make up, muka tak make up, hauk. Itu engkau. Muka engkau je yang sama semua benda. Bangun tidur ke, muka teran ke, muka apa ke, sama hauk. Orang lain memang muka lain. Muka tak make up memang nampak flawless macam ni. Muka make up diva. Itu aku. Tapi kalau engkau sama hauk. Buatlah apa pun hauk juga. Sibuk masuk live orang, condemn muka orang. Habis engkau tu fake account, tak ada muka. Tak suka, keluar daripada live ni. Tekan je not interested. Tak menjejaskan pun live aku. Senang korang. Kenapa perlu hateful dekat orang lain? Tak suka, tak payah tengok. Pelik kan? Kenapa nak kena ada rasa sakit hati tu? Satu je sebab dia. Sebab hauk, dengki. Busuk hati, hati hitam. Kita tak marah, kita bercakap je. Asalnya memang cakap macam ni untuk orang-orang yang tak sedar diri. Yang tak sedar diri tapi masuk live Asla, spam komen, like macam terpaling. Asalnya memang akan cakap macam ni. Sebab asal nak disedar yang dia tu di bawah je. Dia tu viewers sahaja. Scarf tu sekali dengan tudung ke? Ya, ini yang viral dekat TikTok tu. Korang type je, mesti keluar.
Sama je, ini shawl apa tahu nama dia. Dia shawl malas lah kot. Getah. Lepas tu dia sekali dengan scarf dia sih. So dia takkan nampak leher pun. Nampak tak? Jersey shawl je yang itu. Diganti tu kita orang kena masuk office hari Ahad esok. Dan esok Asla punya birthday. Asla tak dapat nak keluar berjalan dengan family Asla sebab Asla kena masuk office. Di hari kelahiran Asla tanpa family di sisi. Sangat menyakitkan dan menyedihkan. Kalaulah esok cuti, Asla sekarang ni dengan family Asla. Tapi sebab esok kena kerja, Asla terpaksa ditinggalkan. Family Asla dah balik. Asla punya mak, kakak Asla ada yang pergi Port Dickson. Tapi Asla tak boleh ikut lah sebab Asla esok dah ke office. Takkan Asla nak ulang alik kan. Ambil MC tak boleh, ambil tak bagi. Kalau boleh saya dah ambil MC lah. Sebab esok ataupun lusa konten perpisahan. So kalau boleh nak semua orang datang. Tapi saya ni jenis yang pentingkan family lah. Kalau nak dipilih konten perpisahan dengan family, saya akan pilih family. Konten perpisahan je pun kan. Tapi itulah, tak boleh cuti. Dalam birthday aku Lepas tu konten perpisahan pula. Lepas tu aku pula kena bagi hadiah dekat orang. Habis tu birthday aku, siapa nak bagi hadiah? So saya rasa untuk konten perpisahan kali ni saya nak duduk saja. Sebab apa? Sebab saya terasa hari ni birthday saya pula yang kena bagi orang hadiah. Sedangkan family saya dekat Port Dickson sekarang tengah bercuti. Tapi saya tak dapat nak ikut dia orang. Sebab apa tak bagi cuti? Tapi saya menyambut sendirian. Saya menyambut permergian orang. Sedangkan birthday saya tak ada siapa yang sambut. Jadi saya nak duduk diam saja. Dan tak tahu ke Abi tahu je kot. Sebab saya dah bagi tahu Abi dah. Dia cakap, alah, Ahad kerja ke Abi? No, Ahad tu saya ingat dengan family saya nak pergi PD. Ahad tu birthday saya. So mata Abi kata, habis kerja tu pergilah. Macam tu. So, aku macam, what did you say? Macam tak rajin aku nak ulang alik. Seorang-seorang ke? Ya, saya tinggal sendiri je. Comelnya Tanjiro ni. Sangat Asla spoil sikit lah kaki dia. Sekali dengan gigi.
Tanjiro ni. Duduk dan diam. Nak spill, saya tunjuk ni. Tada! AI tip terbaik new gen. Asla! TikTokers terbaik. Korang yang ni kan, dia ada lampu. Korang nak tengok tak? Sekejap saya tunjuk. Tepilah Tanjiro, sibuk. Korang tengok Tanjiro ni duduk dekat mana. Dia sengaja nak duduk menghadap Asla supaya saya tengok muka dia. Imut banget sih kamu ini. Ni ada lampu guys. Kau nampak tak? Lampu dia bertukar-tukar. Mana? Purple. Berat gila. Dia sangat berat. Sebab dia kaca. Macam kristal macam tu. And this one tak ada lampu. Tapi dia ada ukiran nama. Kebetul saya cakap. Trofi 3 kategori teratas tu dia ukir nama. Siapa ada screen record Asla punya live TikTok sebelum ni tu. Asla dah cakap dah. Habis dah ada keputusan dah semua tu. Tak ada istilah Asla dengan Boboiboy bubar sebab Habis nak tengok antara Asla dengan Aisyah siapa superstar. Tak ada. Habis dah ada dah pun jawapannya sebelum Boboiboy muncul lagi. Habis dah ada jawapan tu. Sebab nama ni perlu diukir. Kabila ada cakap before ni, nama ni ambil masa lama juga pun untuk tempah benda ni. So this is new generation. Benda ni berat, ni kaca. Dua ni kalau jatuh boleh pecah sebab dia dia boleh jadi macam ASMR. Berat. Tak ke perut kau. Tapi Tanjiro tunjuk piala pun tak boleh ke no? Aku kena restrict account sebab dia kata aku promote sesuatu. Rupanya tak apa. This is the trophy. Tak sampai setahun become the best among the best. New generation terbaik. Dengan ukiran nama yang timbul, tekstur yang mantap, ejaan nama yang tepat, ASSLAH. Terbaik. Siapa yang terbaik? Asla. And also TikTokers. Sekejap. Terbaik. TikTokers terbaik.
Dah lah, letak tepi lah. Letak tepi lah. Letak tepi dia pun makin depan. Kenapa jauh-jauh ni? Tak kawan Yang Queen tu tak dapat trofi pun. Queen tu dia dapat duit je. Sampul tu je, tak dapat trofi. Kalau dapat trofi ke crown ke mesti best kan. Patutnya diorang buat macam tu kan. Queen and King dapat crown yang murah-murah pun jadilah. 100-200 ringgit pun jadilah. Yang penting dia macam ada. Patutnya macam tu. Barulah macam ada benda untuk disimpan sebagai crown Queen of the night tu. Berapa ringgit? Adalah. Atau selempang kan. Patutnya Queen dengan King buatlah selempang ke, crown ke. Yang murah-murah pun tak apa pun. Dia asalkan ada nampak benda tu untuk kita simpan sebagai kenangan. Takkan nak simpan sampul. Nak simpan duit, lambat lagi guna sudah nanti. Ini asalkan letak tinggi-tinggi, tempat yang Tanjiro tak boleh capai. Buat frame sampul. Sampul nak buat frame sampul tu sampul Thalia no. Sampul tu tulis Thalia. Ata buang terbiat aku nak buat sampul Thalia sebagai frame pula. Oh, faham. Spill total outfit. Baju aslam RM4,000, crown RM300, tudung RM39, jam tangan from Swarovski RM2,400, cincin from Habib RM3,800, cincin kedua daripada Pandora 200 lebih je, murah je. Cincin ketiga daripada Swarovski 800.5. Bangle gold, white gold daripada Habib 6,000 macam tu. Lepas tu apa lagi? Kasut murah je. Kasut daripada Thomas 99 kot ke 199. And bag LV 16,200. Cuba korang. Makeup asal dapat sponsor. Lens beli sendiri RM50. Kuku 120. Itu je lah. Total berapa? Korang kira lah sendiri. Asal dah sebut dah tadi. Sampai 30k tak? 16 tambah 4 dah 20. Lebih 30k. Jangan sebut brand. Sebab memang saya dah kena restrict account dah pun daripada tadi. So saya sebut je.
Sebab sekarang ni memang dah kena dah pun. Esok kena masuk office. Spek berapa? Spek asal tak pakai spek lah semalam. Kaca ke plastik? Kaca lah korang. Tengok pun tahu berat. Tengok nampak? Tak larat nak angkat kalau macam ni. Kaca. This one pun nampak macam plastik kan, tapi sebenarnya so heavy. Sanggul berapa? Ya ampun, sanggul asal beli RM39. Scrunchie adalah RM10 macam tu je. Oi, Tanjurul tergolek. Kesiannya. Kasut murah je, kasut 99 kot. Silap aku lah. Gelang saya dah sebut dah tadi. Gelang 5,000 lebih, 5 ke 6 macam tu. Baju 4K. Asal tak dapat sponsor tak? Asal semua orang dapat sponsor. Kau tahu tak? Semua orang dapat sponsor. Rina, Aisyah, Sophie. Sophie tak? Sophie bayar. Rina, Aisyah, Mira, Una sponsor. Kak Bella dapat sponsor. And ada juga a few talent sementara lain yang talent sementara tahun lepas yang custom baju tapi dapat sponsor. Tika tak. Tika dia tak buat baju, tak silap aku. Sebab semalam aku tanya juga dia, kau custom ke ni? Dia cakap, tak adalah. So, tak tahu kenapa susahnya nak dapat sponsor. No, aku bayar sendiri tau. Nasib baik Hello. Siapa sponsor? Manalah saya tahu. Adalah tu diorang yang sponsor diorang tu. Orang lain-lain lah, yang pasti orang lain-lain. Nail berapa? 120. Sewa, kau biar betul sewa baju 4,000. Ada ke sewa semahal itu? Balik modal tak? Of course lah tak. It's not about modal. It's about characteristic, aura, charisma. Apa lagi? It's about kepuasan diri sendiri macam tu. Asal tak kisah pun bawa balik modal ke tak ke. Yang penting Aslah rasa puas hati, and Aslah rasa tu vibe Aslah itu kena dengan Aslah punya confidence is the key tu, then it's okay. I don't care dapat bawa balik modal ke tidak. Apa lama baju tu siap? Lama juga weh. Lama. Tapi Aslah rasa dia tak fokus buat baju Aslah je. Dia buat baju baju-baju lain juga. So mungkin sebab tu ambil masa lama kot. Habis pakai sekali je ke? Ya, pakai sekali je. Lepas ni kita pergi hantar dry clean. Lepas tu tengoklah, mungkin 3-4 tahun akan datang kalau masih muat boleh pakai. Kita tak tahu. Tapi so far pakai sekali je. Tu nak pakai pergi mana lagi weh baju macam tu? Takkan nak pakai pergi IOI. Jual balik susah orang yang sama sizing exactly Aslah. Baju tu betul-betul ikut Aslah punya sizing, betul-betul ikut size Aslah.
Tak ada sikit pun ruang. Asal tak akan bagi sewa. Rosak baju aku nak bagi orang sewa. Dah tak dapat bawa balik modal. Lepas tu baju rosak orang lain sewa. Memang hidup lah. Better simpan. Pergi wedding orang, no. Overshadow pengantin tu. Dah lah baju macam gitu. Putih pula tu. Saya biar je lah dulu kot. Tengoklah setahun akan datang ke nak buat apa. Pakai masa kahwin nanti itu baju tu level-level dinner je weh. Kahwin nanti confirm lebih letup. Baju tu nak pakai kahwin, tenggelam aku sebagai pengantin nanti. Style baju tu level-level dinner je. Sizing apa? Asal pun tak tahu. Yang pasti dia smaller than XS. Sebab kalau korang tengok, korang pergi tengok gambar Asla dekat IG. Baju tu memang betul-betul ikut Asla punya sizing. Bahu, pinggang, lengan, tangan. And lengan dia Asla memang buat 3 suku sikit. Sebab Asla nak pakai aksesoris kan. So tak nak dia tutup aksesoris. Dia dah Asla buat lengan tu macam half. Pinggang berapa? Tak ingat lah weh. Sumpah tak ingat. Tapi kalau pre-love pun aku Asal takkan turunkan harga tu lebih-lebih. Asal beli baju tu 4,000 kan. Asal buat 4,000. Asal akan jual 3,500. Macam tu. Sebab apa? Sebab baju tu design Asla. Asal custom. And sebab lagi satu, sebab designer yang buat baju tu quite famous and besar juga dalam bidang fashion. And then baju tu material dia so good. Material bukan cikai-cikai. Lepas tu Asla pakai sekali je. Yang betul-betul Asla pakai semalam sehari. So kalau Asla nak Lego, Asla akan Lego 3,700 atau 3,500. So kalau ada orang yang sama size and boleh beli, then boleh, okay je. Harga Asla berapa? Asla custom 4,000. Saya rasa saya baru je sebut tak sampai seminit. Saiz berapa? Asal tak ingat saiz dia. Sebab ukuran tu memang betul-betul ikut badan Asla punya sizing. Dan nama pun custom. Dia tak ada saiz S ke M ke L ke, tak ada. Dia memang ikut betul-betul saiz orang tu. Orang yang si pemakai. Saya buat pre-love baju lain selain baju semalam. Saya tak suka. Saya tak suka buat pre-love. Sebab saya sangat malas nak snap gambar. Sangat malas nak pergi post ke apa ke. Sebab tu baju-baju saya derma je dekat rumah anak yatim hari tu. Sebab saya tak suka buat pre-love. Daripada dulu lagi. Even sebelum Asla masuk AI pun, kalau ada baju Asla tak nak, Asla bagi je dekat budak-budak office, kat kawan-kawan. Sebelum AI tau, sebelum AI. Sebelum AI kalau Asla ada baju-baju yang Asla tak nak pakai kan, Asla bagi je dekat budak-budak office. Yang mana muat lah, yang mana muat kalau diorang nak ambil lah, macam tu. Dan bila dah masuk AI ni, budak-budak office pula, budak-budak AI je no. Diorang pun sama juga. Takkan nak pakai baju Asla pakai kan. Nanti orang akan perasan, ni bukan baju Asla ke? Ni bukan baju Asla ke? Macam tu. So daripada timbul isu-isu perbajuan, pertanyaan daripada netizen ni, better Asla derma ke orang lain.
Aku nak usin. Macam nak hilangkan panau tibanya. Korang BTS dah tak ada lah. Syami komen apa? Tak nampak pun. Komen korang laju gila. Mana ada dia dalam ni? Kenapa aku pakai tudung nampak tembam weh? Sumpah cakap. Kelas kau nya. Oh, dia komen macam tu ke? Oh, tinggi. Comel. Aus merajuk, tiba merajuk. Kenapa? Aku lah yang patut merajuk. Dia semalam terus balik. Mak aku pun tak sempat jumpa dia sebab lepas event tu dia terus balik. Jadi siapa yang patut merajuk sekarang ni?